Semua 19 muzium di bawah seliaan Jabatan Muzium akan dibuka secara percuma kepada warga negara Malaysia pada 18 Mei ini sempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata inisiatif itu bertujuan menggalakkan lebih ramai rakyat, khususnya golongan muda mendekati sejarah serta warisan negara. Tahniah, inisiatif ini diharap dapat menggalakkan lebih ramai rakyat, khususnya generasi muda, untuk mengunjungi muzium, mendekati sejarah dan warisan serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu, pemangkin perpaduan dan medium pembinaan identiti bangsa. Dato' Aaron berkata demikian ketika berucap pada sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur pada Sabtu. Menurutnya, sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 peringkat kebangsaan akan berlangsung di Johor dari 23 hingga 30 Jun ini dan dijangka menjadi platform memperkukuh peranan muzium sebagai ruang pendidikan dan penyatuan masyarakat. Jelas beliau, Kerajaan Madani turut komited memperkasa institusi muzium menerusi pelbagai inisiatif termasuk geran padanan muzium di bawah Belanjawan 2026. Geran itu memberi fokus kepada pembangunan infrastruktur kekal, pendigitalan muzium, ruang pendidikan dan pelaksanaan program permuziuman berteraskan rakyat. Dalam masa sama, Dato' Aaron memaklumkan cadangan penggubalan rang Undang-Undang Muzium Malaysia telah dipersetujui secara dasar dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 29 April lalu. Undang-undang itu bakal menjadi akta persekutuan pertama yang mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti permuziuman di negara ini.